Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Anisa Maisara. Hari ini saya akan menceritakan kisah di sebalik peribahasa Jazahu Jaza'a Sinimar. Dia dibalas dengan balasan seperti Sinimar. Yuhka anna ahadal muluk arada ayyakuna lahu qasrun azim. Dikisahkan ada seorang raja ingin membina satu istana yang sangat besar. Fakalafa binaan mahiran sama Sinimar bibina'il laqas. Lalu baginda menugaskan seorang pembina yang mahir yang bernama Sinimar untuk membina istana tersebut. Fabinahu lahu ala ahsan sura. Maka Sinimar pun membina istana tu dengan sangat indah. Wa fi ahadil ayam istada'a al-malik Sinimar thumma sa'ida ila sathil qas. Dan pada satu hari, raja memanggil Sinimar, kemudian mereka berdua naik ke atas bumbung istana. Wasa'alahu al-malik, hal yujad qasrun misla hadha? Dan maka raja pun bertanya, ada tak istana seperti istanaku ini? Kemudian Sinimar pun menjawab, la, tak ada. Kemudian raja pun bertanya lagi, adakah pembina selain kamu yang boleh membina istana seperti istanaku ini? Kemudian Sinimar pun menjawab, la, tak ada. Fa'amara al-malik junudahu ayyulqu Sinimar min fawqi sathil qas likai la yabniya qasran mithlahu li ahadin fasaqata mayitan. Kemudian raja pun mengarahkan tenteranya untuk menolak Sinimar dari atas bumbung istana ke bawah. Kemudian Sinimar pun mati. Wa mundu dhalik al-hin yuqal liman fa'ala khairan wa kufi'a syarran jazahu jaza'a Sinimar. Dan sejak daripada itu orang Arab berkata tentang sesiapa yang membalas kebaikan dengan keburukan, dia dibalas seperti balasan Sinimar. Itu saja kisah saya untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.